saya pun kadang-kadang duduk sebelah dia. Saya tengok bila saya tengok betul ke ni. Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni Cikgu Hakim bersama dengan salah seorang student Fantastic Online Tuition Q3 yang baru je result SPM. So dapat berapa? A. Dapat A. Okay, so bagus, cemerlang tau. Jom kita berkenalan dulu dengan adik kita yang manis ni. Okay, cuba boleh bagi tahu nama, lepas tu daripada mana? Selamat sejahtera semua. Nama saya Kirtika Pradiban. Saya dari Rawang. Macam mana perasaan lepas dah dapat result bagus ni? Bangga. Rasa berpuas hati tak dengan effort awak selama ni? Ya, saya berpuas hati. So, macam mana boleh jumpa kelas Cikgu Akin masa awal-awal dulu? Saya jumpa kelas Akin dalam Facebook. Oh, dalam Q3 dah belajar dengan Cikgu Akin dah 2 tahun tau. Daripada Form 4 sampai Form 5. So, dia stay sampai Form 5 ya. Boleh tak share sikit apa yang paling best dan paling awak ingat, yang paling memberi kesan dalam awak punya pembelajaran dalam kelas Fantastic sebelum ni? Nota Cikgu Akin. Lepas tu explanation bagi Cikgu Akin. Apa-apa soalan yang tanya oleh saya, Cikgu Akin bagi jawapan yang dalam metod yang lebih senang, yang boleh saya faham. So tadi kita tanya dengan anak ni, kita tanya dengan mak je pula. Mak atau ayahnya lah. Okay, so apa harapan untuk Q3 akan datang? Selamat sejahtera. Kita berharap dia boleh capai impian dia. Memang dia nak jadi nak jadi accountant lah. Wow. Tapi dia nak jadi cikgu. Cikgu, betul. Saya ingat dia nak jadi cikgu dulu. Dia nak jadi guru dalam subjek account. So memang kita tak percaya lah. Memang dia boleh dapat A sebab dia memang lemah sangat on the beginning. Ya, betul. So kita memang dia improve gradually. Betul. Dari masa dekat tingkatan 4 memang tak ada harapan langsung. Selalu gagal. Tak pernah dapat pencapaian yang begitu menggembirakan. So dia slowly ada banyak improvement lepas memasuki kelas Cikgu Akin. Saya ingat dulu Q3 dia setiap dalam kelas ada je soalan dia tanya. Itu satu benda yang saya rasa macam satu effort yang dia kena konsisten lah. Kadang-kadang sebab bila kita kata pasal belajar ni, kita kena sentiasa tanya, betul tak? Supaya dia kita selalunya tahu. macam malu nak jawab. Tapi dalam kelas Cikgu Akin saya tengok ada perubahan pada diri kita yang selalu suka menjawab, tak pernah tak jawab. Faham. Dia boleh jawab. Betul. Itu yang paling penting lah. Effort dia. Kalau ayah pula, apa harapan ni untuk anak ni? Salam sejahtera. First saya nak ucapkan terima kasih lah cikgu sebab bawa anak saya sampai dapatkan markah yang cemerlang. Saya suka bangga lah. Saya rasa daripada awal Form 4 bila saya tengok yang ujian pertama yang cikgu daripada sekolah, saya rasa ini macam tak boleh bawa ni. Lepas tu dia cakap dia tengah follow satu Facebook, dia nak masuk sekolah cikgu Cikim je lah. Dan saya pun kadang-kadang duduk sebelah dia, saya tengok je. Dan cara cikgu buat explanation, saya rasa okey lah, dia dah faham dan dia interaksi. Interaksi dia betul lah kan. Dapat didikan yang betul, cara yang betul. So this is the keputusan dia dapat lah. Saya pun rasa terkejut bila saya tengok betul ke ni. Improvement jauh tau. That mean the effort cikgu bagi dengan apa yang diterima daripada ilmu cikgu tu, dia buat benda jadi ya. Ya, betul. Saya ucapkan terima kasih lah kat cikgu. Sama-sama. So mungkin Q3 sendiri planning akan datang dah habis dah ni? Ada 7 planningnya. Lepas ni saya ada plan untuk buat STPM. STPM. Okay. Untuk ke jadi cikgu? Oh, nak masuk UPSI ke? Ya, nak masuk UPSI. Cikgu doakan semoga apa yang awak mimpikan, awak doakan semoga benda itu berjaya. Okay. Sepatah dua kata kita share kepada adik-adik awak, junior awak yang mungkin lalu benda yang sama juga macam awak. Asyik feel je macam ada harapan ke nak improve. Sekarang saya nak bagi tips saja. Tips tu ialah adik-adik untuk pass account, diorang boleh hafal yang format tu. Korang dah hafal yang format tu, boleh pass account. Pasti orang dah faham buat yang account tu, yang orang boleh dapat A macam saya. Oh wow, so kena faham template lah, kena faham format lah. Okay, sebab account ni kan semua cakap pasal format kan, betul tak? Okay. So, ini ada sedikit hadiah untuk Q3. All the best for your future. Apa pun jalan awak, cikgu doakan yang terbaik. Kalau ada benda yang awak planning tapi tak dapat, no worry, sentiasa ada jalan lain untuk awak. So itu saja. Assalamualaikum.